Okay, Assalamualaikum. Ada yang tak tahu function green screen dekat TikTok kan? So, kita nak tunjuk. Korang pergi ke TikTok. Pergi ke TikTok korang Nampak dah Pergi ke live. Okay, kat sini Kak Ita dah siap setting Kita pergi ke function effect ni. Dia banyak satu yang macam ni. Bila kita tekan yang ni, gambar ni dah memang penuh lah. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni kita boleh pilih juga. Tekan tambah. Macam kita duk tengok Cik Ju buat, Kak Fakir buat tu kan. Contoh macam tu lah. Kita letaklah apa dia. Contoh kita buat gambar Kak Miza juga. Sekejap kita tunjuk. Okey, contoh ni. Nampak dia separuh saja. Separuh je kan. So kita tengoklah kalau adjust kita bolehlah screenshot bagi pendek sikit. Lepas tu kita boleh pergi terus ke go live. Kalau tak nak macam tu, macam Kak Ita tadi, Kak Ita ambil yang ni. Ambil yang ni, Kak Ita pilih juga yang hak Kak Hamizah Hamdan tadi kan. Kak Ita ambil juga. Tapi dia penuh. Dia penuh. So bila kita cakap pun dia tak berkilat lah. Orang kata klik lah. Dekat kita punya live. Macam ni kan. Nampak? Penuh kan? Dah penuh macam tu. Kita boleh go live lah. Bila kita sembang, okey, muka kita akan nampak lah. Macam tu. Lepas tu kita tengok green screen yang lain lagi. Yang ni. Yang ni better yang ni. Ni muka kita tau. Bila kita sembang buat go live. Tapi yang ni kita nak bubuh produk lah. Ataupun apa-apa. Banyak contoh kita bubuh yang ni. Nampak tak? Kan? Banyak function. So boleh belajar kat sini pelan-pelan. Okey. Selamat mencuba.